Apa khabar semua? Hari ini kita nak bongkar satu benda yang cukup power, iaitu kuasa AI yang tersembunyi dalam DaVinci Resolve Studio. Cuba bayangkan kalau masa korang edit, ada co-pilot yang tolong. Itulah yang kita nak tengok. Macam mana tools AI ni boleh jadi partner kreatif kita, handle semua kerja leceh jadi kita boleh fokus kat penceritaan je. Okey, untuk permulaan, jom kita tengok macam mana co-pilot AI ni boleh hasilkan visual yang gempak gila. Visual yang dulu-dulu memang susah betul nak buat. Mesti korang pernah rasa kan, bila kita cuba buat slow motion, tapi video jadi sangkut-sangkut, nampak pelik, geram je? Nah, tengok ni. Beza dia macam langit dengan bumi. Sebelah kiri tu cara lama, guna optical flow, nampak blur, ada artifak pelik-pelik. Tapi sebelah kanan, AI speed warp. Hasilnya jauh lebih sharp, lebih clean, nampak macam memang shoot guna kamera high speed. Memang epic. Okey, tool power yang seterusnya, Magic Mask. Senang cerita, ni macam rotoscope automatic. Korang boleh asingkan orang atau objek dalam video tu dengan senang, lepas tu boleh letak teks ke, grafik ke, atau video lain kat belakang dia. Dan cara nak buat dia memang simple gila. Korang cuma perlu duplicate klip tu, lukis satu garisan kasar je kat subjek dan biar AI buat semua kerja tracking yang pening kepala tu. Lepas tu, boom, boleh terus letak apa-apa kat belakang subjek tu. Kan best macam tu? Okey, dari visual kita lompat ke audio pula. Jom kita tengok macam mana AI Copilot ni boleh bagi kita sound mixer professional terus dalam timeline kita. Okey, cuba dengar klip ni. Ini rakaman interview kat tempat yang bising. Dengar tak bunyi background tu? Bising gila kan? Memang kacau. Ini masalah biasa sangat untuk kita para kreator. So, macam mana nak selesaikan? Nah, inilah dia, voice isolation. Dengan satu klik je, AI ni akan kesan dan buang semua bunyi-bunyi yang kita tak nak tu. Dan inilah hasilnya. Dengar tu, dialog dia terus jadi jelas, clear, professional. Bunyi bising tadi hilang macam tu je. Macam tak pernah wujud pun. Power kan? AI ni juga selesaikan satu lagi masalah klasik editor. Muzik tak cukup panjang untuk video. Pernah kena kan? Dengan Music Retimer, AI ni pandai-pandai remix balik lagu tu supaya ngam-ngam dengan panjang video korang. Macam magic. Okey, semua efek-efek ni memang cool. Tapi, poin paling penting sebenarnya, AI ni bukan setakat untuk benda-benda cool je. Ia direka untuk jimatkan banyak masa kita. Dan part ni memang rasa macam dari masa depan. Ada satu tool nama dia IntelliScream dan ia akan ubah terus cara korang susun rough cut atau draft pertama video. Proses dia memang wow. Bayangkan AI akan transcribe semua video korang jadi teks. Lepas tu, kerja korang cuma edit teks tu. Padam perkataan, buang ayat yang tak nak, dan automatik, timeline video korang pun akan terpotong ikut teks yang korang dah edit. Gila laju kerja macam ni. Okey, untuk korang yang banyak buat konten untuk social media, TikTok, Reels, Smart Reframe ni memang lifesaver. Dia akan pastikan subjek korang sentiasa kat tengah bila korang tukar video horizontal ke vertical. Tak payah dah nak adjust frame satu-satu secara manual. Leceh kot kerja tu. Jadi, apa maksud semua ni untuk kita, para creator? Tool-tool ni semua bukan nak ganti kreativiti kita. Tak, dia nak supercharge kreativiti kita. AI ni tolong settlekan kerja-kerja teknikal, kerja-kerja remeh yang ulang-ulang tu. Jadi kita boleh fokus pada benda yang paling penting, iaitu story yang kita nak sampaikan. Ini satu anjakan yang besar tahu. Ia ubah kita sebagai editor dari cuma seorang juruteknik kepada pengarah sebenar. Apa yang kita boleh nampak kat sini, jurang antara idea dalam kepala kita dengan hasil akhir video tu makin lama makin dekat. Jadi soalannya sekarang, bila AI dah tolong uruskan semua benda teknikal ni, cerita apa yang anda nak sampaikan?